check pelak sebenarnya. Beza macam ni pelak daripada half cut tau. Enjin pasu. Kita tengok api dia macam mana ya. Sebab kita nak bandingkan dengan pelak baru ni. Ni baru. Yang ni yang second. Ada beza dah api dia. Okey, nampak tak? Tajam ke macam mana tu? Okey, kita test yang baru. Untuk Mybi ke, untuk apa ke boleh. Yang kena betul cara lah. Kalau tak betul cara ni Kang, pindah alam kejap lagi ni Kang, kena api. Okey lah. Kita tengok yang okey, yang ni yang biasa. Okey, ni yang biasa. Ni iridium. Ni yang biasa. Kita test yang biasa jap. Oh, nampak tak? Beza api dia berselerak lagi tu. Okey. Ni iridium lah, iridium. Kena test baru tahu. Ini pakai bedal je. Nanti nak cerita kat orang tak tahu benda apa ni. Oh. Lain tu, nampak tak? Maknanya mana yang bagus? Tu nak tahu. Dia orang cakap iridium pelak sejuk lah, api sejuk. Tak tahulah api sejuk tak sejuk. Kena try pegang lah baru tahu sejuk tak sejuk. Yang biasa ni dia macam selerak sikit lah. Kena kat sini ada, sini ada. Suka hati dia lah. Tapi kalau nak stok pelak, memang banyak kat kita orang memang ada.